Sekolah Kebangsaan Longgang, Pelaga telah siap dibina pada tahun 1998 di Sungai Koyan atas sebidang tanah yang diberikan oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Sekolah ini dibina di kawasan skim penempatan semula hidroelektrik Bakun, daerah kecil Sungai Asap. Sekolah Kebangsaan Longgang merupakan sekolah jenis pedalaman 2, menempatkan murid-murid, guru dan staf 3 buah sekolah yang berpindah dari hulu Sungai Rejang iaitu SRK Longgang, SRK Batu Keling dan SRK Long Dupah. Berikut adalah enrolmen murid SK Longgang bagi sesi 2025. Majoriti murid di sekolah ini adalah terdiri dari kaum Kenya, diikuti oleh kaum Kayan, Iban, Ukit, Benan, Melayu, Cina dan lain-lain. Memperkenalkan barisan pentadbir SK Longgang dengan diterajui oleh guru besar iaitu Encik Jimmy Jonikal Bilong, penolong kanan pentadbiran iaitu Encik Penik Anak Finlayson Nipur, penolong kanan hal ehwal murid Encik Maxwell Anak Jugit dan penolong kanan kokurikulum Encik Adam Awik. Bagi sesi akademik tahun ini, SK Longgang mempunyai staf guru seramai 32 orang termasuk pentadbir dan 13 orang staf anggota kumpulan pelaksana. Program Transformasi Sekolah 2025 di Sekolah Kebangsaan Longgang merupakan inisiatif penting dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan dan kemenjadian murid. Pelbagai usaha telah dilaksanakan bagi menjunjung tinggi hasrat murni Kementerian Pendidikan Malaysia dalam merealisasikan TS25 serta mengembangkan potensi murid secara holistik. Guru-guru di SK Longgang yang kompeten dalam bidang pedagogi sentiasa berusaha melaksanakan pengajaran dan pemudahcaraan yang berimpak tinggi kepada murid. Pendekatan ini bukan sahaja tertumpu dalam bilik darjah, tetapi turut diperluaskan keluar bilik darjah melalui aktiviti pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Selaras dengan perkembangan teknologi dan dasar pendidikan digital, pengintegrasian elemen digital dalam pembelajaran menjadi sebahagian daripada amalan di sekolah ini. Dengan adanya komitmen tinggi daripada pihak sekolah, guru, serta sokongan ibu bapa dan komuniti, SK Longgang terus berusaha memastikan program TS25 mencapai matlamatnya dalam melahirkan murid yang berdaya saing, berfikiran kritis, dan berkemahiran abad ke-21. Dilengkapi pelbagai kemudahan untuk menyokong pembelajaran murid. Sekolah ini mempunyai 15 bilik darjah dan 2 prasekolah serta bilik pemulihan khas, bilik agama, bilik guru dan pejabat pentadbiran bagi keperluan pengajaran, sokongan pelajar serta urusan pentadbiran. Kemudahan tambahan seperti bilik ICT, bilik cetak, bilik bimbingan dan kaunseling, bilik SPBT, bilik ketua disiplin dan bilik bestari memastikan pengurusan bahan dan disiplin murid berjalan lancar. Untuk pembelajaran khusus, sekolah ini menyediakan pusat sumber sekolah, bilik RBT, bilik muzik dan kesenian, bilik sains, bilik RMT dan makmal komputer. Juga terdapat stor-stor sukan untuk pengurusan peralatan sukan khas bagi aktiviti kokurikulum dan kelas pendidikan jasmani. Sekolah ini juga dilengkapi dengan sambungan internet Starlink. Murid dan guru kini dapat mengakses maklumat secara pantas dan efisien seiring dengan dunia pendidikan digital. Majlis rasmi pula diadakan di Dewan Serbaguna yang dikenali sebagai Dewan Semarak. Manakala asrama lelaki dan perempuan disediakan untuk murid yang tinggal jauh dari sekolah. Bagi aktiviti sukan, terdapat padang bola sepak, gelanggang bola jaring, bola tampar, sepak takraw, dan badminton. Dengan kemudahan ini, menjadi hasrat sekolah untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran terbaik ke arah kemenjadian murid. Kelab Kebudayaan SK Longgang, yang lebih dikenali sebagai Kaki Tari Anak Koyan,
merupakan sebuah kelab yang aktif dalam memperolehi keindahan seni tarian tradisional. Dengan bimbingan serta dedikasi guru pembimbingnya iaitu Cikgu Sahril dan Cikgu Patricia. Murid-murid dalam kelab ini telah berjaya menguasai pelbagai jenis tarian seperti tarian zapin, tarian inang, tarian asli, tarian kreatif, joget, tarian bidayo, tarian melanau serta tarian tradisional tempatan. Kegigihan dan kesabaran guru dalam melatih murid bukan sahaja membentuk disiplin serta bakat seni mereka, malah telah membawa kelab ini meraih beberapa siri kejayaan yang membanggakan. Kejayaan-kejayaan ini telah mengharumkan nama SK Longgang dan membuktikan kehebatan kaki tari anak koyan dalam dunia seni budaya. Keunikan kelab ini terserlah melalui kreativiti dalam mencipta pola lantai tarian yang memukau pada setiap persembahan. Setiap gerak tari yang dipersembahkan menggambarkan kesenian dan kehalusan budaya yang diwarisi turun-temurun. Keindahan gerak tari ini sering menarik perhatian para penonton dan memberi pengalaman yang bermakna kepada para penari. Kaki tari anak koyan juga sering menerima jemputan untuk membuat persembahan dalam program-program luar waktu sekolah. Kepercayaan dan sokongan yang diberikan oleh pihak luar menunjukkan pengiktirafan terhadap bakat serta keunikan persembahan mereka. Secara keseluruhannya, kaki tari anak koyan bukan sahaja menjadi wadah untuk melestarikan warisan seni budaya, tetapi juga sebagai platform bagi murid-murid SK Longgang untuk mengasah bakat, membina keyakinan diri, serta menyumbang kepada pengukuhan budaya dalam masyarakat. Bakat murid SK Longgang juga tidak terbatas dalam aspek seni tari, namun turut menyelah dalam bakat nyanyian. Pada tahun 2023, 2 orang murid SK Longgang telah dinobatkan sebagai naib johan bagi pertandingan nyanyian duet di peringkat kebangsaan bagi mewakili Sarawak sempena Anugerah Seri Asrama Terbilang. Begitu juga dalam bidang pembikinan video dan lakonan. Pendedahan kepada kemahiran memanipulasi kamera dan penghasilan video seiring dengan perkembangan pendigitalan global pada masa kini juga turut disemai dalam diri murid. Murid-murid SK Longgang juga berkemampuan untuk berdiri sama tinggi dan bersaing dengan sekolah-sekolah lain di mana pernah disenarai pendek sebagai calon bagi mewakili Sarawak dalam pertandingan mini dokumentari pada tahun 2022 serta muncul sebagai naib johan dalam pertandingan video kreatif perpaduan peringkat negeri Sarawak pada tahun lepas. Dalam bidang sukan pula, SK Longgang seimbangnya melahirkan ramai atlet-atlet yang berkualiti dan mampu bersaing di peringkat yang tinggi sehingga meraih beberapa siri kejayaan. Tidak kurang juga di dalam bidang koakademik di mana murid-murid SK Longgang mampu memberi saingan yang sengit dan mendapat tempat dalam pertandingan yang disertai.
maju towards excellent SK Longgang. Fly Kenyalang, fly high.